Assalamualaikum and good morning sahabat. Pagi ni aku bersiaran daripada Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam. Hari ni 25 hari bulan public holiday. Selamat menyambut Christmas kepada kawan-kawan yang beragama Kristian. Pagi ni aku plan nak buat Cooper test. So ini pot yang paling sesuai sebab ada track running yang cantik. Cooper test ni sahabat adalah salah satu cara untuk kita ukur stamina dan tahu tahap kecergasan. Test dia simple je. Korang cuma perlu lari selaju mungkin dalam tempoh 12 minit. So flow dia, korang lari, catat masa dan rujuk table Cooper test ikut umur. Okey, kita start dengan warm up dulu dalam 5 minit, panaskan badan. Next, korang slow jog mungkin dalam 10 minit bagi kaki, jantung korang ready dulu. Wow, ramai penonton lagi ni. Okey, jom kita mula. Macam aku, untuk 4 minit yang pertama aku akan run dalam speed yang agak tinggi. Kemudian aku akan slowkan pace dan last 4 minit terakhir tu aku akan full gas sampai habis. Last 4 minit guys. Full gas. Hitam.